Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 9 ingin membentangkan topik yang bertajuk Application of Ordinary Differential Equation, iaitu aplikasi persamaan pembezaan dalam kehidupan sebenar, khususnya dalam bidang kejuruteraan. Jadi, kumpulan kami mempunyai 3 ahli member, iaitu Siti Nur Balkish binti Mazlan, Nurul Fatihah Amani binti Muhammad Fitri, dan saya, Nur Fatihah binti Samsudin. Jadi ini adalah isi kandungan slide kami. Jadi sebelum kita masuk ke topik utama, mari kita fahami dahulu konteks situasi yang biasa berlaku dalam kejuruteraan. Dalam bidang kejuruteraan kimia dan proses, kita sering berhadapan dengan masalah campuran bahan dalam tangki. Contohnya, bila satu larutan yang mengandungi bahan kimia tertentu dimasukkan ke dalam tangki dan pada masa yang sama larutan itu juga dikeluarkan dari tangki. Perubahan kepekatan bahan kimia dalam tangki berlaku secara berterusan mengikut masa. Situasi ini tidak boleh diselesaikan secara biasa. Ia memerlukan pendekatan matematik yang lebih mantap, iaitu menggunakan first order differential equation. Persamaan ini membolehkan kita menjejaki perubahan kadar bahan dalam tangki sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan terangkan beberapa konsep asas yang penting untuk memahami penyelesaian ini. Pertama sekali, kita kena tahu apa itu persamaan pembezaan. Order atau tertib merujuk kepada bilangan tertinggi turunan dalam persamaan. Contohnya, jika turunan pertama sahaja yang ada, itu dipanggil tertib pertama. Degree pula adalah kuasa tertinggi kepada turunan itu. Untuk masalah ini, kami menggunakan first order differential equation di mana hanya terdapat satu turunan, iaitu dy per dx. Berikut adalah beberapa contoh untuk membezakan sama ada equation tersebut adalah first ordinary differential ataupun second order differential. Kaedah yang digunakan untuk menyelesaikan ODE jenis ini ialah integrating factor method. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Yang pertama, bentuk persamaan ODE. Kita mulakan dengan menulis persamaan kadar perubahan dalam kimia. Kadar perubahan bahan kimia. Yang kedua, kenal pasti fungsi P dan Q. Kedua-duanya berdasarkan kadar masuk dan keluar bahan kimia. Yang ketiga, cari integrating factor. Biasanya ditulis sebagai IF sama dengan eksponen kuasa integrate P dx. Substitute ke dalam persamaan umum YIF sama dengan integrate QIF dx. Dalam soalan ini, kita nak cari Y15, iaitu jumlah bahan kimia selepas 15 minit. Kaedah ini membantu untuk menukarkan persamaan kompleks kepada bentuk yang boleh diintegrasikan. Okey, untuk yang seterusnya adalah contoh soalan yang akan untuk tajuk ini. Okey, soalannya adalah sebuah tangki pada mulanya mengandungi 100 liter larutan yang mengandungi 10 kg bahan kimia. Larutan baru yang digunakan yang mengandungi 1 kg bahan kimia per liter dimasukkan ke dalam tangki pada kadar 3 liter seminit. Pada masa yang sama, larutan dalam tangki dikeluarkan pada kadar 2 liter seminit. Soalannya, berapa banyak bahan kimia yang ada dalam tangki selepas 15 minit? Okey, untuk yang pertama kita dapat tahu yang untuk rate of accumulation adalah rate in tolak rate out. So kita gunakan persamaan dy per dx sama dengan 3 tolak 2 yx per 100 tambah x. Yx ni kita dapat tahu iaitu amount of chemical and 100 tambah x tu adalah volume dia. So kita akan masukkan dalam formula dy per dx tambah py sama dengan q. Dan kita masukkan ikut apa yang kita dapat daripada atas ni tadi.
Okay, kan kita akan keluarkan P dengan Q, iaitu P sama dengan 2/100 tambah X dan Q sama dengan 3. Okay, selain itu juga kita akan gunakan formula integrative factor, iaitu eksponen kuasa P dan P dx. Okay, kita singkatkan dia akan jadi 100 tambah X kuasa 2. Okey, sebab itu kita akan masukkan dalam YIF sama dengan integrate QIF dx. Dan kita akan dapat jawapan akhir. Kenapa kita akan dapat sini, dan kenapa kena tambah C, sebab dia dikira infinite lah. Okey, so kita akan dapat Y sama dengan 100 tambah X tambah C per 100 tambah X kuasa 2. Sebab itu kita akan cari untuk jumlah cecair itu. Tapi mula-mula kita akan cari C itu berapa. So kita akan gunakan maklumat yang ada, iaitu dalam minit yang awal dia bersamaan 10. So kita akan dapat C dia negatif 900,000. So untuk kita tahu minit yang ke-15 adalah kita guna je masuk formula YIF tadi. Kita akan gunakan untuk cari Y. Dan kita akan dapat jawapannya sebanyak 46.9 kg. Okey, untuk seterusnya kita akan untuk conclusion, kita akan dapat bahawa bahan kimia dalam tangki bukan sekadar hasil tolak, masuk dan keluar secara linear. Sebaliknya, ia berubah secara eksponen, bergantung kepada kepekatan semasa dan kadar aliran. Ini menunjukkan bagaimana persamaan pembezaan sangat penting dalam dunia sebenar. Ia digunakan bukan sahaja dalam kejuruteraan, tapi juga dalam bidang perubatan, ekonomi dan sains persekitaran. Okey, sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Kami harap penerangan ini membantu semua memahami aplikasi ODE dengan lebih baik. Kami membuka sesi soal jawab sekarang. Kalau ada sebarang pertanyaan, kami sedia untuk jawab. Terima kasih atas perhatian.